Gaji tak besar, kerja rider, tapi dia pilih simpan emas. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Hari ini dia dah kahwin guna duit simpanan Gap. Dia mula simpan masa umur 23 tahun. Setiap hari diasingkan 10 atau 20 ringgit. Hari hasil hantar makanan. Bila cukup 100 ringgit, terus masuk ke akaun Gap. Dia konsisten buat macam tu setiap bulan. Lepas 3 bulan, dia berjaya kumpul 50 gram emas. Hari ini, 50 gram emas dah pun mencecah RM29,000. Walaupun kos kahwin makin tinggi, dia tak perlu risau sebab harga emas pun naik. Masa nak kahwin, dia jual sedikit demi sedikit. Tak perlu pinjam, tak perlu bebankan mak ayah. Dia kata simpan emas ni buat dia lebih bersedia dan lebih yakin. Kalau tuan-puan ada impian besar, mula simpan emas sekarang. Boleh mula dengan RM100 dalam akaun Gap. Okey, baik tuan-puan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.